Ni Ibnu Sina, seorang Syiah yang disebarkan. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah, last. Dalam hidup ni, kita kena mengiktiraf bahawasanya tidak kebenaran itu kita tak bolot sehingga kita kata orang lain langsung tak ada kebenaran. Ini Islam tak buat. Nabi SAW bawa Islam, dan Nabi SAW Allah bagi tahu kata inna ad-dina 'indallahi Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Pun begitu Nabi i'tiraf kebaikan-kebaikan yang dibuat hatta oleh kaum musyrikin. Mut'im bin Adi, dia pernah tolong Nabi masa Nabi balik daripada Taif nak masuk ke Mekah. Bila tawanan Badar, sebahagian riwayat menyebut Nabi kata, kalau Mut'im masih ada, aku bagi permintaan dia. Nabi tengok perjanjian Hilf di rumah Abdullah bin Jud'an. Nabi tengok perjanjian masa Nabi belum lagi dilantik menjadi Rasul. Nabi kata, laqad syahidtu, aku telah lihat hilfan, satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Lau du'itu bihi fil Islam la ajat. Jika aku dijemput semasa Islam ni pun aku sertai dia. Sebab apa? Sebab ini kebaikan. Ada kebaikan. Sebab itu Nabi SAW i'tiraf. Kenapa orang-orang kita boleh makan sembelihan Ahlul Kitab, Yahudi dan Kristian? Sebab ada persamaan. Kita tak boleh kata benar ni aku saja, orang lain tak benar. Ini tak mungkin. Islam agama yang benar, tapi masih lagi bagi ruang i'tiraf. Kalau ada kebaikan agama lain, dia kata yang ni betul, yang ni benar. Kalau ada agama kata kena buat baik kepada ibu bapa, kita kata benar. Tambah dalam mazhab-mazhab sekarang ni, macam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak pernah kata kami je Ahli Sunnah, hampa bukan Ahli Sunnah. Tak. Itu geng yang pergi buat Ahli Sunnah wal Jamaah jadi persatuan. Itu pening banyak tu. Sebab tu ulama-ulama yang luah dadanya menyatakan Ahli Sunnah itu termasuk apa? Ahlul Hadis, Asy'ariyah, Maturidiyah, kan? Ahlul Hadis, Asy'ariyah masuk, Maturidiyah masuk. Walaupun mereka khilaf dan tak setuju tarjih pandangan, tapi mereka tak keluarkan. Ni mari satu kelompok fanatik Asy'ariyah dan Maturidiyah keluarkan aliran salaf ataupun aliran ahlul hadis, ahlul asar daripada perbahasan ini. Mari fanatik macam Madkhali ni, Salafi ni keluarkan Asy'ariyah, yang ni semua bukan ahlu sunnah. Inilah yang menjahanamkan orang Islam. Hatta di kalangan Syiah, banyak tokoh-tokoh yang terpengaruh dengan Syiah dalam beberapa pandangan. Kita tak iktiraf yang Syiah tu, tapi hak betul itu kita kata betul ya. Al-Imam Zamakhsyari, dia tulis kitab Al-Kasyaf, kitab tafsir yang dianggap hebat di dalam lughah dan seumpamanya. Dia kerana dia ahli lughah Zamakhsyari, Jarullah Umar Az-Zamakhsyari. Dia seorang Mu'tazilah. Kitab dia ditahqiq oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebut Al-Imam Jarullah Umar Az-Zamakhsyari, sebut imam. Perangai jadikan kebenaran tu hak mutlak saya. Kalau saya bagi pandangan, tuan-tuan kena buat keputusan, betul ya? Selain daripada saya, tak betul ya? Sebab tu kita mengaji yang kita selalu kata, saya punya pandangan, saya duk mengajak tuan-tuan ni, bab yang ijtihad ni, yang betulnya hadis Nabi SAW. Semua pandangan-pandangan yang saya tarjihkan terdedah kepada salah dan silap. Karena kita bukan Nabi. Mungkin tadi saya pergi tarjih yang ni, mungkin di sisi yang benar ialah memang tak boleh.
Tapi saya berpendapat demikian. Yang pendapat itu memanglah tak keluar daripada mazhab yang 4 ataupun daripada imam-imam ahli sunnah. Tapi kita tak boleh kata, tuan-tuan kalau dengar lain daripada pandangan saya ni, tak betul. Kita tak kata. La samahullah, kita tak akan buat hal itu. Kita kata wallahu taala alam. Mudah-mudahan ia benar. Melainkan hal-hal yang tak ada khilaf. Allah itu sebagai Allah, sebagai ilah, dan Muhammad sebagai Rasulullah. Tak boleh khilaf lah. Hal bila mari orang ada sekarang ni macam-macam. Oh tak. Salahuddin Al-Ayyubi. Ada geng-geng ni, Madkhali apa semua ni. Oh tak boleh pakai dia. Sebab apa? Sebab dia Asy'ariyah. Hamai hak kau ni, Ibnu Taimiyah pendapat semua tak pakai. Sebab apa? Sebab dia geng Salafi. Khazanah Islam luas. Kita tarjihkan sebahagian, tapi kita tak bernama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, alim dalam hadis, dia mazhab Syafi'i, dan ada naz'ah Asy'ariyah kepadanya. Ada pandangan-pandangan Asy'ariyah yang dia pakai. Kita tak boleh nafikan. Dia tarjihkan Asy'ariyah, walaupun sebagian tempat dia tarjihkan mazhab Ahlul Hadis. Hatta Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam beberapa tempat dalam Fathul Bari, dia tarjihkan beberapa pandangan Asy'ariyah, dan dia tarjihkan pandangan Ahlul Hadis pada beberapa tempat yang lain. Semua benda ni ijtihad. Ijtihad. Kita tak boleh, jangan urusan kita kafir. Kita kata pandangan ini dhaif di sisi kita. Tuan yang buat pandangan tu urusan dia dengan Allah. Dalam mazhab Malik, semayang tak baca bismillah bagi surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya pendapat, itu pandangan Imam Malik dalam mazhab Malik. Imam Malik bahkan mereka memakruhkannya. Imam Syafi'i kata wajib baca bismillah. Tak baca bismillah adalah tak sah salat. Kena bismillah satu juzuk, satu ayat daripada Fatihah, kena baca Fatihah, itu rukun. Boleh tak kita tolong buat kesimpulan? Imam Syafi'i tu dia berpendapat guru dia Imam Malik semayang semua tak sah. Boleh kita buat kesimpulan? Kita tak buat kesimpulan. Itu pendapat dia. Tapi dia tak pernah kata Malik semayang tak sah. Dia kata Malik hujjati, Malik hujjah aku, hujjati amam Allah, anhu akhaztul ilm, daripada Malik aku ambil ilmu. Tapi pendapat Malik totally bercanggah. Dia kata tak sah, Malik kata tak payah. Macam tu lah nak bagi tahu geng-geng hak duk kata mukafir ni. Kadang-kadang bila orang kata amalan ini bid'ah di sisi kita ia bid'ah. Kerana Nabi tak buat dan kita tarjih ia bid'ah. Apa ada orang dulu buat, itu bukan urusan kita. Kemungkinan dia ada alasan di sisi dia yang zahir padanya ketika itu, sebelum dia menerima hujah dan seumpamanya. Dia dengan Allah, kita tak pernah kata oh dia telah kafirkan kita semua. Hak tu dia tolong tambah, sebab tu dia lari. Kalau dia mai hari itu panjang cerita. Kita tak kata. Kita kata macam kita katalah, semayang wajib baca Fatihah, baca basmalah. Itu kita tarjih. Taklah bila kita tengok ni orang mazhab Malik ni, semayang depa semua tak sah, kesian daripada kecil semua ketua semayang tak sah. Kita tak kata. Itu tarjih dia. Itu tarjih dia. Tapi semua orang berdiri di hadapan Allah menjawab apa yang dia faham tentang titah perintah Tuhan. Kalau orang dah bagi hujah A, kita faham A, tapi oleh kerana kita duk biasa buat B, kita buat B ya. Kita akan bertanggungjawab salah di depan Tuhan. Kalau kita faham Allah mau A, kita habang kat orang B, sebab apa? Nak bagi dia syok kita. Kita bertanggungjawab di depan Tuhan. Salah, semua orang mungkin salah pandangan. Kemungkinan dalam satu bab itu 2-3 pandangan. Sebab itu ini benda yang, sebab tu kalau tuan-tuan tak ada fikiran macam ni, menyebabkan tak boleh hidup. Jadi kita dia peralih tak kunut. Sebut terang-terang dengar satu Malaysia.
Bukan perleh yang tak kunut. Pergi ke Pakistan, pergi ke India, pergi ke Saudi, pergi ke Qatar, tak kunut juga. Tapi kalau orang perleh pergi semayang di Selangor kata imam kunut, adakah orang perleh duk kata subhanallah, subhanallah? Ada orang dengar? Orang tak kata. Kalau orang tanya saya macam mana? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk ikut. Dia angkat tangan, angkat. Pasal dia imam. Kalau umpamanya perleh, orang tak angkat, tak payah angkat lah. Faham? Jangan duk beli, Allah pagi tadi sembahyang tak sah lah. Apa punya minum. Sebab itu maka hal ni al-amr, orang tak ada, bahkan tak pernah ada lagi kita dengar orang perleh pergi semayang di Kedah, tu imam setengah semayang, setiap kali semayang duk dengar subhanallah, subhanallah. Tak ada. Kena orang faham. Tapi yang kita dengar, tak kira lah Melayu ke Indon ke duk main ulas ni, duk kata hak perleh, wah amalan depa ni Wahabi lah apa. Tak kunut ni bukan mazhab Wahabi. Ia mazhab Nabi Ahmad, Abu Hanifah. Dalam Malik dia kunut subuh sebelum daripada rokok. Orang kata orang perleh mana ada kunut? Tak benar. Ada kunut. Tuan-tuan pernah kunut dia perleh? Pernah tak? Kunut apa? Kunut witir, kunut nazilah. Baru ni sebulan kunut, tak ada 15 hari bulan kunut dah. Ini semua kelompok yang jumud. Hari ni bahaya geng-geng yang pergi ambil ahli sunnah wal jamaah pergi buat persatuan ni. Ini kelompok yang jumud. Agama ni luas.